Dia nampak macam imam ni. Imam mana ni? Sedap ni. Sedap banget tidur. Dia ni tahu dah kerja duk tidur meja lagi. Dari kapo. Betul lah. Orang lain kerja belakang dia buat ke penamuk. Itu kerja. Mi. Mi. Bangun tak Mi? Apa dia? Bosan. Dia tahu dah esok kerja. Mu tu ambil juga. Aku tu ambil kerja aku. Aku gerak kat ni ya. Dekat mu. Oh, bau pengah-pengah. Nama aku tak cek bau. Mabuk balik. Mu nak jadi gapo ni? Aku bosan. Masuk mau masuk. Tak lah, saya gedap pun. Tak lah. Awak mau balik hari ni? Awak tak boleh. Awak tak boleh ni. Oh, lu. Ya, aku bunyi suara reti. Tinnya. Aku tu bik minat air. Dengar suara reti dalam bilik. Macam itu tidur itu tu. Aku tu bik minat air bunyi. Reti tak. Mi molek mi. Aku takut gapo, merigak mi. Mega. Dah sodok. Dia ke depan dia ada 5 jiwa. Aduh. Dengan ceramah Ustaz Arianto nak. Ke depan dia ada 5 jiwa. Oh, dengan ceramah nak. Masjid segi. Awak dosa. Mana dengan ceramah? 1 jiwa. Aku bukan gapo tu. Aku nak berubah tapi tak boleh lah dengan cara tak lain. Tak ni aku berani buat gini. Kalau mu boleh bawa dia jumpa aku berubah. Kan? Kalau bahasa demo kau usah lah ke mana-mana apa. Kau cari Ustaz Arianto Riza tu. Kau mari bawa dia jumpa dengan demo. Demo nak lah. Nak isah boleh ni. Jual ikut kau bawa dia jumpa. Ustaz kau siapa kau. Boleh ni. Setiap orang memang boleh berubah. Nak ngatak sih. Mari naik. Agak kau malu kau. Oh, jangan malu lah. Kan jumpa Ustaz Arianto. Oh, lu pakai jubah tu ni ke mana? Soh weh, kamu tengok TV kan. Dah baru ni mengata nak jumpa Ustaz sangat nak suruh jumpa. Pandang dia. Kau pakai Oh, mari kat aku. Okey. Malu aku. Oh, tak gaponya mari. Ustaz. Ya. Saya nak minta pandangan daripada Ustaz. Saya ni nak berubah. Saya nak tahu dia nak dengar daripada Ustaz juga. Kita mesti dengar daripada saya. Pandangan Susah macam mana pula? kalau kita bagi tahu, dia susah nak bagi tahu, nak dengar yang kita punya. Dia nak dengar Ustaz juga. Allahu Akbar. Dia begini, mudah je. Untuk berubah ni pertama dia jangan tangguh. Kan itu Allah Taala sebut dalam Quran tu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kepada ampunan Tuhan. Atau dalam ayat lain Allah Taala sebut allati na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Mana tu lah. Itu syarat pertama. Jadi orang nak berubah. Kadang-kadang kita ni salah juga bagi cara. Cara yang pertama sekali kalau nak berubah, dia nak buat benda. Maksud nak berubah semayang. Terus pergi semayang. Jadi soal semayang tu dah sempurna ke belum sempurna tu nombor 2. Berubah dulu. Dia jangan tangguh. Kan itu konsep dia. Yang kedua, dia mesti bersegera. Yang ketiga dia kena ada mujahadah. Kerana mujahadah apa benda? Mujahadah ni sebenarnya artinya langgar je. Saya guna bahasa mudah, langgar je. Sebab tu Allah Taala sebut alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah pada jalan kan buka lagi jalan. Maknanya langgar je benda. Ni kita ni katalah kita tak rajin sembahyang lah Tak rajin sembahyang. Tiba kita nak berubah. Langgar je.
Langgarnya tu maksudnya keadaan kita tu walaupun kita belum bersedia. Kadang orang nak sembahyang ni nak kena bersedia lah. Dia orang tanya mandi wajib susah tak? Mudah. Macam itulah kira-kira kan. Jadi langgar je dulu. Kemudian dia terus belajar sehingga dia sempurna. Belajar tu syarat lah untuk berubah. Tapi soalnya langkah nak berubah. Gitu. Memudah je. Agama ni mudah. Mudah supaya orang boleh untuk mendekati kau. Bukan untuk bermudah-mudah. Aiwah. Dia nampak macam imam ni. Imam mana? Saya bukan tu email. Saya Jumaat biasa je. Ustaz. AJK saja. Okey. Beres Okay. Mudah-mudahan. Tapi bukan kawan ni nak berubah ni. Ni nak berubah Ustaz. Agak nak dengar Ustaz diri royak. Bukan nak urut kita. Rasa dengan kita ni. Nak Ustaz juga lagi mana-mana. Pasal kata kalau macam ni gaya nak berubah dah tu. Penawar jiwa, rumah sepi, kenangan berbicara, ibu tersenyum dalam mimpi yang nyata. Flut mengalun mengiringkan tangisan, hati rohimi terus dalam